Nabi berpesan kepada kita, hidup di dalam dunia ini ada benda-benda yang menyebabkan kita ini jadi jahat, jadi tak ikut perintah agama. Apa dia? Tahu tak? Harta. Tu kena jaga molek. Kerana ramai dah pejuang-pejuang Islam rebah di tengah jalan kerana harta. Orang mengaji ni kitab penuh rumah, rebah harta. Boleh syarah habis, boleh dobik habis, penuh ni kitab, harta. Rebah itu. Kerana manusia ni dia tak boleh, kalau sebut harta dia jadi jahat, dia jadi tak cukup, dia jadi tamak. Pasal apa? Itu application wajib ada pada manusia. Manusia ni bukan kosong jasad dengan tulang dia banyak app dalam. Antara app dia tamak dengan harta dunia. Lepas tu kita kena berhati-hatilah. Sebab apa? Sebab kalau bincang maulud semua baik belaka. Kalau bincang kenduri kahwin anak melakang semua elok belaka. Tapi kalau nak bagi faraid tu dia membujur lalu melintang patah, hang lalu dengan hang aku tebas. Kopiah atas kepala, ridak atas bau, bak harta minta maaf. Semua jadi naga beracun. Nabi kata, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, labtarasa lisahuma kama qala." Andainya setiap seorang manusia Allah beri 2 bukit daripada emas, nescaya tidak akan cukup. Mereka akan minta bukit nombor 3.